Aizat nampak comel lah hari ni. Aizat rasa benda tu ofensif. Dia tengah bully aku ke? Kita nampak sekarang problem paling orang banyak cakap sekali adalah pasal bully. Betul tak? Betul. Bully tu, bully ini. Dia satu topik perbualan yang paling kita dengar setiap hari lah. Jadi sebab itulah daripada bahagian Haluan Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri di bawah pimpinan Datuk Seri Azalina Othman Said, kita nampak keperluan untuk kita do something. Buat sesuatu dengan masalah bullying. Sebab kan, kalau kita tengok sekarang, kes bully, bukan macam benda yang simple tau. Bukan benda yang kecil-kecil dan sebagainya. Jadi kita nak ada satu akta khusus berkenaan bully. If saya tanya Aizat, saya tanya Umairah kan, korang pernah tahu tak bully tu apa? Boleh tak kalau I cakap macam, Aizat nampak comel lah hari ni. Aizat rasa benda tu ofensif. Dia tengah bully aku ke? Maksudnya definition bully tu berbeza-beza. Betul, tapi saya tak fikirlah kalau awak cakap saya comel, saya suka. Benda macam tu yang buatkan kita rasa macam perlu ada definisi. Jadi ini adalah salah satu intipati yang paling penting yang kita nak gariskan dalam undang-undang kita hari ni.